Saya pun tak nampak mula tu hasrat Tok Min ni. Kata beliau, begini Zamir, sebenarnya saya pun tahu yang projek untuk padi dan beras ni kalau buat di kawasan luar Jelapang ni nak kata untung sangat tu tidak. Tetapi kita kena buat sebabnya kita nak tengok anak cucu kita ni biar dia pandai nak bangunkan tanah pusaka. Begitulah. Jadi Tok Min pun pernah juga highlight benda ni pada saya. Dia kata terima kasih lah MD, dia panggil saya MD lah. Sebab nak bantu di Kuala Pilah ni bangunkan balik tanah pusaka Melayu. Dia Negeri Sembilan ni dia banyak tanah adat ya. Dan kemudian tanah-tanah pusaka Melayu, terutamanya yang dulunya mengerjakan padi. Tapi orang muda dah tak berapa minat dah nak buat, dah naik semak samun, terbiar kan. Jadi Tok Min di Negeri Sembilan tu sebagai Menteri Besar, rupanya dia bersungguh untuk nak majukan balik kawasan padi luar Jelapang ni yang dah jadi tanah terbiar ni. Ialah kerana sebenarnya dia nak mengangkat supaya tanah pusaka orang Melayu kita ni, anak cucu ni tak jual. Anak cucu ni tahu bagaimana nak memakmurkan tanah. Bagaimana nak buat jadi duit lah. Jadi orang Melayu kita ni mungkin dia duit tak ada. Tapi dia ada tanah pusaka. Tu Tok Min lah. Saya ni bercampur-campur sikit lah Negeri Sembilan dia dengan Kedahnya Abang Mat tu. Jadi apa yang dibuat oleh Tok Min dengan bersungguh dia uruskan dengan pihak KPKM lah. Akhirnya saya terpaksa support lah dengan paper support tersebut. Saya perlu support sebab saya teruja nak tengok bagaimana sebenarnya kita rupanya kalau kita nak bercakap soal menjaga Melayu dan juga tanah air kita ni, kita kena pastikan supaya anak cucu kita ni dia tak terdorong sangat nak menjual tanah pusaka tok nenek mereka. Jadi biarlah mereka boleh tertarik untuk nak masuk balik membangunkan tanah pusaka ayah cucu, ayah tok nenek mereka. Jadi itu yang dibuat oleh Tok Min. Tok Min memetakan kawasan Negeri Sembilan tanah terbiar ni balik. Kemudiannya diangkat balik projek tersebut kepada pembangunan padi luar Jelapang. Dan akhirnya jadi Boras Nogori ya. Ada lagi ni sampai hari ni. Jadi kawasan tanah-tanah orang Melayu yang terbiar tu digabungkan dan kemudiannya dibuat padi luar Jelapang berkonsepkan padi pelancongan di Kampung Teraci, Kampung Gedang. Jadi dengan itu bukan sahaja mencukupkan bekalan beras, tetapi juga naik industri pelancongan, naik industri homestay, kedai-kedai makan di sekeliling. Baru saya nampak begini rupanya cara fikir Tok Min. Bagus juga. Cara dia nak jaga orang Melayu kita tu bukan dengan duk melaung hidup Melayu begitu tak tentu arah. Tapi maksudnya ialah bangunkan tanah-tanah pusaka orang Melayu supaya anak cucu ni tak ada lah bila ayah, mak dah tak ada, dia terdorong untuk nak pecah lok, nak jual tanah je pasal tak pandai nak buat apa. Nak menanam tak erti, tak ada model tu. Jadi Tok Min memodelkan benda tu di Kuala Pilah. Dan saya tengok dalam peta perancangan Tok Min tu, dalam tempoh 10 tahun ya, banyak kawasan-kawasan tanah terbiar lain yang akan nak dibangunkan secara berperingkat, khususnya tanah pusaka yang menjadi kawasan tanam padi dulu di Negeri Sembilan. Saya tengok banyak lagi lah beberapa tempat tu. Jadi kita pun yang di peringkat JLC ni jadi naik semangat. Nak invest, nak hasilkan variety padi, benih padi yang lebih bermutu ya, untuk nak support Negeri Sembilan dan idea Tok Min ni. Dan Menteri Pertanian luluskan bajet ya, secara berperingkat-peringkat khusus untuk Negeri Sembilan saja. Disebabkan oleh kerana hala tuju dan iltizam nak jaga Melayu daripada Tok Min ini melalui jaga tanah pusaka Melayu. Jadi saya hebatlah Tok Min dalam bab ni, saya ikhlas cakap lah. Sayanglah kalau MB yang sebegini hati nurani dia, rakyat Negeri Sembilan sendiri yang tolak.
fikirlah ya, dengan PRU dah nak datang ni, pilihan raya negeri di Negeri Sembilan ya. Saya rasa pemimpin yang punya hati nurani macam ni kalau saya pertahankan ya. Sebab dia ada idea yang banyak nak jaga tanah Melayu dan nak memakmurkan balik tanah-tanah pusaka yang terpiar ni. Hak lain tu saya tak nak cerita lah, saya tak duduk dalam pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan. Ya, jadi saya cerita apa yang saya sendiri alami di projek kawasan padi luar Jelapang di Negeri Sembilan. Itulah, rakyat Nagori fikir-fikir sendirilah. Ya, daripada duk fikir ratib DAP tak tentu arah, fikir baik-baiklah. Baik. Mana dia